Assalamualaikum semua, apa khabar? Kali ni saya nak review dekat anda kereta Mercedes-Benz A-Class yang baru A250. Dan kalau anda lihat kereta ini cantik dan menawan sebab ini adalah tu Daniel ini adalah yang terbaru ini adalah generasi yang terbaru. So kalau anda lihat ianya agak berbeza, terutamanya dari segi design dia, dari segi binaan dia. Okey. So harga kereta ini dalam RM263,888. RM263,000 untuk kereta hatchback. So what do you think? Murah ke mahal? Baiklah, tanpa melenggahkan masa, kita terus kepada ciri-ciri yang terdapat pada kereta ini. Kalau anda lihat, kereta ini body kit dia adalah AMG line So dia punya apa nama ni, bumper dia ni agak garang sikit. Dia ada macam air duct kat situ. Kalau anda lihat dia punya lampu, seperti yang saya katakan sebelum ini, untuk the next generation chill dan runcing macam ni, dia macam Predator punya eyes lah. Okay. So grill dia ni, diamond grill dia ni ada sensor. Dan dia juga apa dia? Macam mana? Cerita abang kenapa? Tak, tengah nak review. Nak review. Ini juru makeup. Dia selalu makeup saya. Alright. So kita terus kepada kereta ini dari segi kat dalam boot dia ni. Kejap kita check. Kalau nak buka lever dia kat bawah ni. Payah nak buka ni. Selalu senang lah. Alright, akhirnya berjaya juga. Okay. So 4-cylinder engine 2.0. Mari kita lihat detail dia. 224 horsepower pada 5,500 rpm dan 350 Nm torque. Dual clutch automatic. Weight punya 7 speed punya gearbox. Okey. So kalau kosong ke 100 km sejam dalam 6.2 saat. Dia punya minyak, kalau on the paper dia tulis 6.6 liter untuk 100 km lah. Tapi saya try tadi dalam 13-14 lah. Tapi mungkin sebab saya bawa laju kan. Kereta ni memang untuk bawa laju tau. Sebab dia 224 horsepower tu agak tinggi. Dia punya top speed dia 250 km sejam. Okay. So inilah rekaan dalaman enjin dia ni. Yang best dia tak payah nak buka dan pasang sebab dia dah ada benda ni kan. So anda just tutup aja. Baiklah, kita lihat dekat sebelah tayar dia pula. Kalau anda lihat rim dia ni ada tulis AMG 18 inci rim. Okey. Dia menggunakan tayar Hankook. Apa lagi yang anda nak tahu? Kalau nak isi minyak dekat sebelah kiri. Okey. Kalau kat belakang untuk A250 ada dua kosmetik punya exhaust. Sebab exhaust ni dia tak direct kepada exhaust sebenar tau. It's just kosmetik semata-mata. Okey. Dia ada diffuser. Tapi kalau anda nak tahu exhaust dia keluar kat mana, exhaust dia keluar kat bawah dekat sini. Alright. Okey. Untuk 250 AMG line ni, dari segi luaran dia tak seagresif A-Class dahulu. Okey. Yep. So mari kita lihat harga road tax dia pula. Sebab ni mungkin ni persendirian. Tapi kenapa harga dia 750? Mahal lah road tax untuk 750 ni. Saya tak pasti. Tapi supposedly road tax untuk 2.0, kalau tak silap saya,
dalam RM375 sahaja sebenarnya. Dan insurans dia dalam RM7,174. Okey, sekarang kita lihat bahagian dalaman dia pula. Kereta ni punya waranti 4 tahun sahaja. Tak seperti mana-mana kereta lain yang sekarang kebanyakannya pergi ke 5 tahun. Alright. Tadi saya tak tutup lampu kan, so kena tutup lampu, set kat automatic kat sini. Mari kita turn on the engine. So bila anda masuk kereta anda, ada welcome screen apa semua. So apa yang menariknya tentang A-Class yang baru ini adalah dia punya Avant, dia menggunakan CLS punya Avant. Ada warna lagi, ada warna pula, ada lampu LED kat situ. Lepas tu dia ada 2 LED punya screen dekat sini. Cuma yang ini adalah touch screen. Okey. So bahagian dalam ni saya dah review dekat video saya yang sebelumnya, so saya tak nak pegang, tak nak cakap terlalu banyak lah. Ada tempat letak cermin mata apa semua, so anda boleh tengok dia punya look. Sebab kalau siang macam ni tak nampak sebenarnya, dia ada macam lampu apa semua. Kalau dari segi seat dia, kalau anda lihat kejap, dia ada gabungan antara apa nama ni, Alcantara dan juga leather lah dekat sini. Alright, so mari kita lihat dari seat belakang pula. Sebab yang ini yang belakang saya belum review lah. Sekejap Kalau anda duduk kat belakang, so biasalah untuk hatchback, selalunya dekat belakang ni sempit sikit berbanding kereta sedan biasa. Tetapi kalau anda perhatikan, kalau duduk dekat posisi pemandu yang macam saya, adalah space kat sini kan. Berkaitan dengan USB punya port dia ni, ini yang tak best. Ini yang turn off bagi saya, sebab dia bukannya USB biasa. Dia pakai mata ataupun kepala USB Type C. So maksudnya kalau anda pakai iPhone pun, dekat ujung wayar dia tetap nak kena pakai USB Type C. Agak sukar lah. So dari segi kemasan, dekat belah pintu ni, door panel ni, dia ada leather dan juga Alcantara seat jugalah. Okay, so apa yang tak bestnya, yang pada saya adalah kerusi ni terlalu besar tau. So basically kalau siapa duduk kat belakang ni, dia tak nampak view ni, sebab terhalang dengan seat yang besar gerabak macam ni kan. Tapi kalau dari segi apa orang cakap, saiz luar ni, kalau orang biasa duduk, dia adalah ruang kat sini. Oh sorry, kalau orang biasa duduk, dia ada ruang kat sini. Tapi kalau duduk kat tengah ni pun okey, not bad. Kepala pun ngangam, ada headrest kat situ. Boleh lah kalau nak kata tak luas, luas lah juga. But what can we say, because this is a hatchback tau. So mari kita lihat dekat boot belakang pula. Alright. So apa yang menariknya, dekat boot belakang ni, kerusi dia semua boleh lipat. Mari kita lihat apa ada kat bawah ni. Dia punya toolkits, dia tak ada spare tayar. Dia ada tayar inflator, dia ada first aid kits. Okay. Cuma kalau anda nak turunkan kerusi, anda kena buat dari pintu lah. So dia tak ada macam shortcut dekat belakang tu. Mari kita lihat adakah ianya flat punya. Yep, it's a flat punya kedudukan kalau anda ada barang yang besar. Sekejap, kena best sebab dia hanya pakai apa nama ni, electric motor untuk menggerakkan kerusi tu. Alright. So kalau anda ada barang yang besar, kalau anda nak letak macam golf bag ke apa semua,
then I think kalau macam ni should be enough lah. Dan benda ni saya rasa boleh dicabut dan diturunkan. So itulah dia A250. You can see the other videos yang saya buat mengenai pemanduannya, my thought about it, apa semua. But dari segi luaran, inilah dia A250 yang baru.